Cara mudah nak jahit lapik leher belah depan dengan kemas dan tanpa ada kedut-kedut dekat belahan ni. Okey, first tegak pola dekat kain gam untuk kita buat lapik leher. Lebar tu kalau baju dewasa saya buat 3 inci. Yang ni baju kanak-kanak saya buat 2 inci. Lapik leher depan kita tambah ke bawah 5 inci dan lebar 1 inci untuk belahan dia. Kain gam tadi kita dah siap potong, iron pada kain dan gunting dan dah jahit tepi. So sekarang ni belahan leher depan kita tandakan lurus ke bawah 3 inci untuk belahan. Kalau dewasa saya buat 3 inci setengah. Dekat hujung belahan ni kita tandakan kiri dan kanan 1 hun. Kalau boleh separuh daripada 1 hun tu. Yang penting jangan jadikan dia bucu. Dekat atas ni saya tandakan suku inci kiri dan kanan. Lepas tu garis lurus lah jadi bentuk V macam tu. Lapik leher ni kita iron lipat 2 bagi dia ada line kat tengah. Dan juga badan hadapan pun sama kita iron lipat 2 bagi ada line. Kemudian acukan lapik leher hadapan pada badan hadapan dan kita samakan line tengah yang kita dah iron tadi. Lepas tu pin dia. Kemudian jahit sekeliling dekat lengkung leher ni daripada leher kiri dan kanan. Kemudian kita jahit bahagian V ni. Masa ni saya kecilkan mata jahitan ke nombor 2. Lepas tu turun, angkat tapak, jahit 2 kali, angkat tapak, pusing lagi sekali naik ke atas. Dah siap. Lepas tu kita belah tengah. Dekat hujung tu kita belah bentuk V sebab kita ada bucu kiri dan kanan tadi kan. Okey, untuk basi lapik leher ni korang kena snip dia jadi bentuk segitiga macam tu dekat sepanjang jahitan tu lah. Tapi nak senang guna je gunting zigzag ni, sekali jalan je dah settle. Okay, next kita jahit tindih basi. Jahit sampai mana yang kita boleh sampai je lah. Kat bucu tu susah kan. Bila nak jahit tindih dekat belahan tu kan, kita jahit je sampai dekat bucu belahan tu kita straight. Tak payah matikan jahitan. Kita jahit je sampai ke V puncak yang sebelah tu. Ni hasil lepas kita dah jahit tindih. Belum iron lagi dah cantik dah dia punya belahan tu. Okay, untuk leher belakang ni senang je kan. Jangan lupa korang guna gunting zigzag ni. Sangat memudahkan kerja kita. Okay, ni last kali kita nak jahit cantum bahu. Lapik leher tu kita buka and then kita jahit cantum lah macam biasa. Ikut berapa basi bahu kita. Basi jahitan tu nanti kita buka macam ni baru kita lipat lapik leher tu. Barulah dia kemas tak tebal dekat bahagian ni. Okey, siap dah lapik leher belah depan kita. Senang je kan? Kalau video ni bermanfaat, tolong share tau.